Saya tak pernah menulis skrip langsung untuk drama TV. Jadi saya kurang mahir tentang berapa scene yang diperlukan untuk sesebuah drama TV itu. Muncullah saya dapat menghadiri satu bengkel anjuran Suria yang dipimpin oleh Nick Jasmine Hugh yang mengajar tentang asas-asas penulisan skrip inilah. Fiza balik pukul berapa ni hari? Hari ni, Fiza balik lambat. Saya pergi tengok wayang dengan kawan. Kawan Kawan lelaki ke perempuan? Alah, abang ni kepo lah. Dah lah Fiza dah lambat. Bye. Betul tak nak abang ambil ni? Betul. Okey, bye. Hello, B. B, kat mana? I on the way pergi kerja. B, I rasa petang ni tak jadilah. Alah, kenapa? I tak sihat badan. You okey tak? Tak nak pergi klinik? Itulah. Ingatkan petang ni nak pergi KT klinik. Kenapa nak tunggu petang? Klinik KT kat mana? Alah, yang dekat Amokyo tu, dia buka pukul 6. Amokyo? B, you kenakan I lagi B, you ni senang tau kena trick dengan I. You tak baik tau, B. Siap you. Okey. I'm sorry, sayang. Alah, you kan tahu I suka gurau-gurau. So, nanti petang jumpa I tak? Ya, sayang. I dah book tiket tu online pun. I jumpa you kat sana. Okay, see you later. Bye. Izzat, kau tak kerja hari ni? Ayah pun tak kerja? Ayah punting Hish, ayah mana pernah punting. Yang kau ni tiba-tiba kat rumah apa hal? Saya cuti. Ya, Cam. Nasi lemak power. Saya belanja. Yang itu ayah nak dengar. Selamat ya aku. Lambat balik hari ni? OT ke? Taklah, Pak. Tadi saya pergi tengok wayang. Tengok wayang ni siapa? Sengi. Mesti dengan lelaki tau. Yelah, Mak lah Tera. Nampak sah nak bohong. Mak ni lebih dulu makan garam tau. Dah lama kena dia? Tak lama lah, Mak. Bila nak buat datang sini kenakan dengan Mak? Mak, tak sabar nak terima menantu ke? Mak lah kahwin dulu. Betul budak ni. Kita risau kat dia, dia tuju kat kita pula. Mak, saya nak mandi. Mengelaklah tu.
Nanti kau nak belajar makan hari. Mesti ada udang sebalik mi kan? Kau ni macam tahu je. Di, Boleh. macam mana nak tackle perempuan ni? Kata perempuan? Apa kata aku pula? Kau ni kan doktor cinta. Kan ada calon Ada lah. Maybe. Maybe. Bukan aku nak maybe. Okey. Cuba kau ceritakan sikit. Macam mana kau punya relationship dengan perempuan misteri? Hari-hari aku jumpa dia. Hari-hari dia tumpang motor aku pergi kerja lah. Kalau pergi shopping, aku selalu temankan dia, Di. Kalau makan, suap menyebab, Di. Tapi problem lah. Apa problemnya? Aku belum sound dia lagi. Ha? Sing lah, aku kecoh lah. Orang tengok. Itulah aku. Mana aku tak bising dulu? Kau ni gila lah. Posisi kau dah baik-baik kau sebelum sound dia lagi. Kau dah kenapa? Sebablah aku tanya kau ni pandai. Di, macam mana nak sound ni? Rasa. Aku rasa kan kau sound dia macam ni. Sorry, Fiza lambat. Tak apalah. Ini untuk Fiza. Asal kasih Fiza? Tadi abang punya delivery cancel. Tak apa, Fiza ambil je. Thank you. Nak pergi mana ni? Kita pergi lunch lah. Abang pun nak kena sambung kerja lepas ni. Okay. Okey, yuk. Hai, Bang. So, Fiza. Kenapa, Bang? Abang ingat kalau Fiza free, abang nak ajak Fiza keluar jalan-jalan dekat Johor lah. Johor? Bang, sebenarnya Fiza ada benda nak cakap dengan Abang. Abang pun ada benda nak cakap dengan Fiza juga. Abang dululah. Fiza dululah, okey? Okey. Start next week, Fiza dah sibuk dengan kerja. So, Fiza dah tak boleh jumpa Abang selalu. Tak apalah. Tapi bila Fiza dah free nanti, Fiza boleh jalan balik dengan abang kan? Kan? Abang kata Abang ada benda nak cakap dengan Fiza? Ada problem sikit lah. Kawan abang ni. Tapi nak tanya pendapat Fiza lah. Yalah, daripada perempuannya point of view. Apa problem dia, Bang? Kawan abang ni, dia dah kawan dengan perempuan ni dah lama tau. Dah dekat 5 tahun. Yalah, dia dah keluar sama-sama kan. Tapi tak pernah cakap love-love lah.
Dia pun tak tahu macam mana nak solve. Bang, kawan abang ni betul ke tak? Ya, apa pula? Yelah, dah kenal perempuan tu lebih 5 tahun, tak sound-sound. Apa hal dia? Selojek lah Mamat ni. Kalau Fiza perempuan tu, dah lama Fiza tak layan. Habis, dia nak buat apa Abang bilang member abang tu, kalau dia berat mulut sangat nak cakap, suruh je tulis surat kat perempuan tu. Lepas tu, tunggulah perempuan tu respon. Dah ya, Hei, Mak. Setiap kali dia tengok cerita Hindustan, mesti nangis. Tak faham sih. Kau mana faham cerita Hindustan ni? Mak sebab tau tengok hero ni. Dia berani tau. Berani mempertahankan cinta dia tu. Taklah macam setengah orang. Berani cakap, tapi tak berani bikin. Dah start lah tu. Bukan. Budak-budak sekarang kalau bercinta, I love you, you love me. Tapi bila ada halangan sikit, I cabut lari. Geram aku. Sudahlah, Mak. Yang sudah tu sudah. Sakit hati tau. Sakit hati tanpa kuyuk. Dia ni. Di, ada something nak bilang you tau. Ai, dari tadi kita keluar baru sekarang you nak tanya I. You ni, tak bebas tak kena kat I. Apa dia? Mak I nak kenal dengan you. Mak you cantik. Mental Okey, serius. Mak you nak kenal dengan I buat apa? Yelah, dia nak tahu I keluar dengan siapa, laki macam mana, boleh jadikan calon suami ke tidak ke. Heavy tu. Biar cakap sikit, you jangan marah. You jangan salah cakap. Taklah. I cuma nak minta a little bit more time. Nanti bila I dah ready, I bilang you. Kenapa Sebab I nak buat hidung I kasih mancung. Jadi bila I jumpa mak you, confirm tak kena reject. Alah, janganlah merajuk. You ni makin merajuk, lagi berdesik itu. Senyumlah sayang, please. You ni tak pernah nak serius tau. Benci lah. Alah ni, you tahu kan I main-main. Okey. Minggu depan, I jumpa mak you, okey? Thank you. Tapi you nak janji Diana ke janji Fiza? Okey. Diana saya. Baguslah. Kena buku kan. Mak, pucuk budak ni. Kenapa Mak termenung? Tak ada, teringatkan cerita Hindustan yang bodoh tu. Dah siap dah? Dah tengok Mak lah ni. Mari. Dah matikan aircon dah? Izzat, cepatlah. Ya. Engkau ni apa pasal? Lembab ah. Macam perempuan ah. Ayah, saya nak kena maintain handsome. Nampak tu? Peminat ramai tu kat luar. Peminat konon macam mana punya handsome kau ni. Kita kan nak ke pasar, bukan nak ke mana-mana. Ayah, see the leg lah, ayah. See the leg? Nanti ayah break the leg baru tahu. Jom, jalan. Cepat. Tutup pintu. Ya, tunggulah.
baru nampak orang gila kat situ. Mak kenal dia? Kenal, baru keluar ayam mehek cakapnya hari ni. Cepatlah. Sabarlah, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Afsal tak kau dulu sebelum datang? Saja je nak surprise. Mak mana? Mak tak ada. Mak keluar jumpa kawan dia sekejap. Alah, ni kasih mak dah nanti ada nak buat tangan sikit. Terima kasih. Masuklah, bang. Tak apalah. Abang pun nak cepat juga ni. Abang nak minum? Tak apalah. Abang nak cepat ni. Ni, Fiza minggu depan free tak? Abang nak ajak makan lunch lah. Oh, please lah Fiza. Kita dah lama tak spend time together tau. Okay, abang promise. Kalau Fiza on, ni kali, abang tak kacau Fiza lagi sampai Fiza ready, okay? Minggu depan hari apa, bang? Minggu depan abang cuti hari Senin. Pukul 2 petang lah. Dekat restoran Thai tu. Okey? Okeylah, bang. Okey, Okeylah, abang balik dulu lah. Kirim salam mak tau. Yelah, bang. Okey, bye. Bye. Cari apa tu ya? Dah jumpa pun. Kau tak apa? Kau diam je lah. Kau ke mana tadi? Oh, tadi pergi dentist. Lepas tu pergi makan dengan kawan. Perempuan? Macam mana dia tahu ni? Jad, sekilas ikan di laut, jantan betinanya ayah dah tahu lah. Oh, kera ya ayah. Jad, kau ni tak automatik lah. Itu pun ayah nak ajar ke? Jad, kau ni dah tua bangka tau. Bila nak kahwin? Macam panas pula telinga ni nak kena lecture. Nah, ambil. Cincin. Cincin apa ni? Cincin ini banyak memorinya, Jad. Cerita ayah muda-muda dulu. Cerita. Tersebutlah kisah... Ayah, tolong nak cerita betul-betul. Jad, ayah ni baru nak feeling-feeling. Janganlah menyampur orang tua nak bercerita. Okey, sorry. Okey, apa dia? Cincin ini hadiah dari girlfriend pertama ayah dulu. First love. Abang. Fiza. Abang buat apa kat sini? Saja je datang. Nak tanya, besok jadi kan Fiza? Besok? Apa dengan besok, bang? Besok kan Fiza dah janji nak lunch dengan abang kan? Lunch?
Alamak, lupalah bang. Mak ni nak tukar lagi lah ni. Tak boleh? Fiza dah berapa kali lah cancel. Lagipun abang ada hal lah nak cakap dengan Fiza ni. Apa hal bang? Cakap je dah sekarang. Cakap besok je lah Okey, jadi besok abang nak jumpa pukul berapa? Pukul 2. Tempat yang abang cakap kemarin tu. Pukul 2. Okeylah bang. Okey. Okey, best. Selamat malam, Fiza. Good night bang. Good night. Kenapa Fiza asyik tengok-tengok jam macam ni? Tak ada apa bang. Abang kata ada hal nak cakap. Apa dia? Kenapa tak agak-agak bang? Cakaplah. Untuk Fiza. Be mine. Kenapa Fiza ketawa ni? Abang serius ni? Abang tahu abang tak boleh jatuh cinta dengan Fiza. Mustahil. Tapi... Okay, we cut the joke. Fiza dah lambat. Thanks for the lunch. I call you tomorrow, okay? Bye, bang. Adi, aku kena jumpa kau sekarang lah. Urgent ni. Ini antara hidup dan mati. Apa problem tu? Perempuan ni lah. Dia dah macam adik aku tau. So? Actually, dia adik aku pun. Kau gila apa bro? Actually, dia adik tiri aku lah. Alamak. Problem bro macam ni. Aku tak tahu macam nak bebaskan problem ni. Please lah bro. Aku dah tak ada orang lain lagi. Engkau je lah. Macam ni. Balik, kau bilang mak tiri kau yang kau sayangkan adik tiri kau. Habis. Problem settle. Macam? Okey tu. Okey, thanks bro. Thanks very much lah bro. Okey, aku gerak dulu Air sepatut bayar ni. Air kau bayar dulu lah. Okey, thanks. Bye bro. Bi, ingat lagi tak tempat ni? Ingat. Takkanlah tak ingat. Tempat ni kan dulu I tunggu you for the first time. Time tu kita nak tengok cerita hantu yang baru keluar tu kan? Enak kita dua yang macam hantu. Dua orang je tengok yang pagi-pagi hari Isnin. Mak I dah tanya bila you nak hantar rumah. Mak, tiba-tiba macam nak demam lah. Bi, you jangan macam-macam lah. Cakap pasal mak je, demam lah, tak sedap badan lah. You ni, I gurau je lah. You cakap je bila I mesti datang. Betul dah ready nak jumpa mak I? Betul saya. Okey, kalau gitu, apa kata di Sunday? Boleh? Okey, boleh. Okay, dah lah. Let's go. Minum nak? Terima kasih, Mak. Betul kau nak tunggu si Fiza tu?
Mak tak tahu tu pukul berapa dia balik ni. Alah, tak apalah, Mak. Lina cuma nak Fiza tolong sikit je. Jemput dulu minum. Mak. Kau nak tanya Fiza, besar sangat ke problem kau tu? Tahan juga, Mak. Dahlah, kasih tahu je, Mak. Manalah tahu Mak boleh bantu. Inal ada problem dengan girlfriend lah, Mak. Dah tu? Kau nak tanya Fiza? Dah betul lah tu. Si Ula nak tanya si Ketam macam mana nak jalan straight. Dah tak payahlah kau nak tanya si Fiza tu. Si Fiza tu 2 kali 5 sama je dengan kau. Kenapa, Mak? Fiza tu ada problem dengan boyfriend dia ke, Mak? Bukan. Dia yang problem. Kalau susah sangat, Mak rasa Mak kahwinkan kau dengan Fiza sudahlah. Kalau dia sudi lah, Mak. Mak tak apa kalau dah jodoh korang. Okey apa kan? Sudahlah. Jangan nak cakap pasal Fiza pula. Nanti kalau dia balik, kau tanya sendiri. Mak masuk bilik nak gosok baju. Kau tengok je lah TV. Okeylah, Mak. Nervous tak? I nervous. Ibu Aizat nervous. Cik. Mak, kenalkan ni kawan Fiza, Izzat. Khabar makcik. Ini kan budak yang aku nampak. Ni siapa yang namanya Rohaizat? Saya makcik. Tapi makcik panggil Ijat je pun boleh. Izzat. Izzat ada berapa adik-beradik? Saya tak ada adik-beradik. Cuma 2 beranak je dengan ayah. Ibu Izzat? Ibu dah lama meninggal, cik. Maafkan makcik. Jadi Izzat ni suka tolong ayah lah. Okeylah. Tapi Izzat cuma bantu mana yang patut je. Ayah Izzat ni Marwi bin Murad. Betul? Macam mana makcik tahu? Confirm lah. Itu cincin yang Izzat pakai tu cincin ayah Izzat kan? Makcik macam ahli silap mata lah. Makcik kenal ayah? Kenal betul dengan ayah Izzat. Si lembik. Lembik? Kenapa makcik cakap ayah saya lembik? Dia bukan aja lembik, tapi pengecut. Makcik! Izzat, Mak, kenapa ni? Dengar sini Mulai hari ni aku tak nak kau jumpa anak aku lagi. Makcik kenapa? Suka hati akulah. Anak aku. Makcik! Fiza ni anak Marwi. Ijat, kenapa? Muka monyok je. Macam tapai basi je. Ini semua ayah punya pasal lah ni. Hai? Angin tak ada, ribut tak ada. Alih-alih, ayah salah. Apa cerita? Ayah tahu tak? Manalah ayah tahu. Ijat pun belum kasih tahu. Ayah, orang serius ayah main-main Orang tengah marah ni. Yelah. Cerita. Orang baru jumpa makcik Sakinah tadi. Sakinah? Sakinah binti Saud? Abang. Duduk sini lah. Terima kasih.
Dah lama tunggu. Tak adalah, baru juga. Abang sayang Kina tak? Sayang. Ini kerja kau Nah, abang macam rasa tak sedap. Kenapa bang? Abang rasa macam ada orang buntut abang. Tak adalah, perasaan abang aja. Abang? Apa tu? Nampak aje. Ini untuk abang. Cincin. Cincin ni tanda cinta kita. Cincin Expo ni. Alah, abang ni cincin Expo pula. Sampai hati abang. Jangan nak merajuk. Cincin ni abang janji yang abang sayang nak. Apa yang kau buat ni Ya, ayah. Oh, patutlah. Ayah yang buntut kita tadi Ayah dah bagi kau tahu Kau degil juga Berapa kali ayah bilang jangan jumpa perempuan ni lagi. Ayah, apa kurangnya Sakinah? Cantik kan? Suka hati aku. Engkau ini anak aku, faham? Mari kau balik. Mari. Balik. Engkau diam. Diam. Engkau jangan mimpi nak jadi menantu aku. Faham? Hei. Pakcik! Abang! Apa kena-mengena girlfriend kau dengan Makcik Sakinah? Mak, betul ke apa yang Fiza dengar tadi? Betul, Mak. Tapi kenapa Mak sembunyikan dari Fiza selama ni? Kenapa Mak cakap ayah dah mati? Ayah Fiza dah lama mati dalam hidup Mak. Girlfriend saya, anak ayah. Dah lah, ayah. Ayah ambil balik cincin ni, ayah simpan sudah. Buat swing. Maafkan Mak Fiza. Fiza memang tak boleh dengan Izzat. Fiza, ingat orang gila yang Mak cakapkan? Dia adalah ayah Izzat. Juga ayah Fiza. Bro, okey tak? Kena tak? Okey. Asal kelang kabut bro, relax tu. Kau kalau nak pergi doktor ke apa? Tak payah. Aku okey. Ha? Tak apa. Betul. Okey, bro. Betul, baik. Okey.
Ada bang. Fiza, besok jumpa abang kejap boleh tak? Kat mana bang? Fiza tunggu kat rumah je lah. Nanti abang ambil. Kita keluar kejap, okay? Okey. Okay, bye. Bye. Hello. Ya. Inau, arwah ayah Inau seorang ayah yang baik. Mak terlalu terhutang budi dengan dia. Tapi soal hati Fiza, Mak tak boleh paksa. Abang, Fiza bersyukur sangat dapat abang yang sayangkan Fiza. Fiza pun sayangkan abang. Tapi tak lebih dari itu. Pasal abang kerja dispatch ke? Bukan. Pasal ni? Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marwi, kau nak apa ni ya? Ina, abang. Ha? Abang? Abang tak kucing? Sorry Ina. Boleh kita masuk? Abang nak jelaskan segala-galanya. Ha, masuk kalau tak malu. Apa Sikit ni kau dah nak rebas aku. Ni girlfriend aku pun nak rebas. Ambil ni. Abang. Bi, dia ni siapa ni ya? Bi, inilah abang tiri I, Abang Zainal. Abang tiri? Kenapa tak pernah cakap dengan I? Kau tak pernah tanya pun. Ina, kenapa Ina tidak beritahu pasal Fiza? Sebab aku sayangkan kau lah. Aku tak nak merosakkan kebahagiaan keluarga kau. Maafkan abang Ina. Biarlah abang tebus segala dosa dan kesalahan abang. Ina, janganlah Ina menghukum kebahagiaan anak-anak kita. Tapi Fiza dengan Izzat tak boleh bersama. Izzat ini anak tiri abang. Apa? Jadi, kita boleh kahwin? Mak, nak pergi mana? Nak keluar sekejap. Ada yang nak diselesaikan. Okeylah, Fiza pergi kerja dulu. Jalan baik-baik. Okey, jalan ya. Ina, tempat jatuh lagi dia kenang. Ini kan lagi tempat kita dating lah. Ina masih ingat? Mestilah ingat, bang. Mana tak ingat dengar abang kena kiat dengan ayah abang. Ina, anak kita pun sudah bahagia rumah tangga. Macam mana kita? Macam mana, bang? Alah, abang rasa abang nak sambung kisah kita yang terbantuk dulu? Abang ni malulah dengan anak-anak. Kita ni dah tua lah, bang. Ina,
Alah, kalau hati dah suka, metum hari biar karti ho. Amboi, bang. Bang, jangan saya goyang, bang. Dah buruk, bang. Ya Allah. Bang, macam bang. Bang. Ya Allah, bang. Buruk, bang. Boleh. Tengok burung tu ketawa dengan kita, bang. Saya memang menantikan peluang untuk menulis skrip drama TV kerana saya ingin mengasah bakat saya dalam bidang ini di samping belajar dari mereka yang berpengalaman dan mudah-mudahan dapat menjadikannya satu kerjaya.